Kalau anda mula menyimpan 1 gram emas pada setiap bulan, sejak Januari 2025, sekarang dah masuk bulan November, anda sebenarnya dah ada 11 gram emas dalam tangan. Bayangkan, dengan hanya menyimpan 1 gram emas setiap bulan, anda bukan sekadar menambah jumlah gram emas dalam simpanan, tapi anda juga dapat memuratakan kos harga emas yang anda beli sepanjang tahun. Contohnya macam ni. Pada bulan Januari, anda beli 1 gram emas pada harga RM415. Harga terus meningkat dan pada bulan November di mana 1 gram bernilai sekitar RM583. Jika dikira jumlah keseluruhan pembelian selama 11 bulan, nilai yang anda laburkan adalah lebih kurang RM5,445. Bila jumlah ini dibahagikan dengan 11 gram, anda akan dapat kos purata anda ialah sekitar RM495 per gram, iaitu lebih rendah daripada harga semasa yang kini sekitar RM585. Inilah kelebihan utama bagi mereka yang menyimpan emas secara konsisten pada setiap bulan, tak kiralah harga naik ataupun turun. Dengan cara ini, anda tak perlu risau bila harga emas naik sebab pembelian anda sebelum ini dah bantu untuk seimbangkan kos keseluruhan. Inilah strategi yang dipanggil pemurataan kos ataupun cost average. Teknik yang terbukti berkesan untuk penyimpan emas untuk jangka masa panjang. Melalui akaun emas Gap iaitu Gold Accumulation Program, anda boleh menabung ikut bajet sendiri, tiada cas tersembunyi dan tiada komitmen yang tetap. Yang penting hanya konsisten menyimpan. Bila cukup jumlah gram emas yang diinginkan, anda boleh keluarkan emas fizikal dan simpan sendiri di rumah anda. Simpanan emas bukan tentang masa yang tepat untuk beli, tapi tentang kebiasaan menyimpan secara berdisiplin. Nak saya bantu mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Boleh rujuk pin video ataupun klik saja link bio untuk saya bantu sebaiknya.